dekat Singapura. Final call for passengers boarding Batik Air flight OD8. Hello, hi guys. So hari ni kita ada satu trip to hari ni kita first time naik dekat KLIA 1 iaitu Batik Air, and then juga first time untuk kita try naik Batik Air. Sebelum tak pernah naik, so kita tengok macam mana. So katanya macam Asia je, tapi yang I sukanya sebab Batik Air ni kita boleh pilih seat, nak duduk seat kat mana dengan free charge. So kalau Asia kita kena charge kan nak pilih seat, tapi dekat Batik Air kita free, boleh pilih free seat lah. Itu yang I suka. Tunggu lagi daripada Batik, hopefully tak delay lah. Okay, kita orang dah masuk dekat gate. So sekarang ni kita tunggu bas. Mungkin naik bas kot. Time kita naik bas sebab kita first time baru naik kat lain, baru nak try. Ya, sekejap. Jom. Okay, tu ada bas. Sekarang pukul dalam 10 berapa je? 10:20. Okay. Katanya pukul 10 minit untuk boarding. Tapi belum masuk lagi. Mungkin delay sikit lah. So far nampak macam dah get ready dah tu. So, kita tengok. Okay, kita dah masuk dalam bas sekarang. Nak gerak. So dah gerak. So far aku dengar Batik Air ni asyik delay je, ada problem lah apa. So far aku naik okey. Tu dah ada dah flight yang lewat berapa minit je, dalam 10 minit je. Okay, sekarang kita dah naik Batik Air. So far tempat selesa, memang macam Asia, tapi bagi I seat dia cantik lah. Okay, kita duduk. Sebenarnya I memang suka tepi window, tapi tak ada nak, bukan sebelah window, tapi window ni kat sini. Tak ada kat situ. Saya nak pilih seat, tapi it's okay, still boleh nampak view dekat luar. Walaupun bukan tepi sangat lah. Okay, seat ni macam ni. So far macam Asia lah. Flight kita masa 2 jam 15 minit. So nanti kalau sampai, kami akan start buat video balik. Okay, so okay, bye. Oh, hi guys. So aku baru mendarat dekat Don Mueang. Aku tak tahu nak pronounce macam mana. Dekat Bangkok lah. So far Batik Air seat dia okey, lembut, aku suka. Lagi lembut daripada Asia. Tapi yang aku tak suka sebab aircon dia buka 30 minutes before nak fly tu, dia tak on aircon. So panas gila. Aku terpaksa lah guna kipas aku sebab ada portable fan aku. And then tapi lepas fly tu dia baru on aircon. Berkicap jugalah masa tu. Yang tu je aku tak suka kekurangan dia. So far semua okey. And then sebelum korang nak masuk immigration, korang kena isi arrival card dulu. Arrival card tu korang boleh dapat dekat Touch 'n Go e-wallet tu. Korang search je, ambil Thailand and then pilih arrival card. Kat situ ada. Okay, so sekarang ni kita orang nak cari immigration dia, and then keluar gate, and then kita orang akan book ataupun Grab. Kita orang compare yang mana lagi murah. Yang tu je lebih trusted. Korang ambil book atau Grab. Okay, ciao. Okay, dia punya mendarat tu. Tapi seat dia okey. Seat iya ke? Rasa macam lembut sikit. So kalau landing harsh sikit lah, keras sikit. Dia punya bumping. Tapi kalau Scoot ngam. Scoot okey. Dia punya smooth je bila mendarat tu. Tak tahulah, kita tengok balik lah nanti nak balik KL nanti okey ke tak. Sebab kita orang akan naik Batik lagi sekali. Kalau macam tak okey, kami tak akan try lagi lah Batik. Saya dah beritahu, kindly submit the Thailand Digital Arrival Card TDAC ni. Kat sini boleh isi juga, tapi lebih prefer korang isi siap kat rumah 3 hari sebelum, so that korang tak rush lah. Kiranya dah settle.
cari book, nak tengok berapa harga dia daripada sini ke hotel. Sebab kita tak nak ambil taxi, kita takut harga dia tu cekik darah sikit. So, kita try ambil book. Sekejap. Terminal. Okey, harga book untuk 4 orang ni 259. 4. So maksudnya untuk 4. Sebab dia nak sana 20 kilo macam tu. Buat jalan kan? Guys, dia punya jam macam KL. Dah start dah. So yang penting kami dapat seat sedap. Seat dah pergi ke hotel pun rasa macam selesa gila. Kita dah sampai dekat hotel, iaitu V Hotel dekat Bangkok. So saya dah check in tadi. Nak tunggu dalam pukul 3 PM macam tu baru boleh masuk bilik. And guess what? Saya suka sebab dia punya staff akan hantar luggage kita masuk bilik terus. So sekejap lagi kita akan collect kunci, collect card, lepas tu kita terus masuk bilik. Sekarang ni kita nak kena cari lunch dulu sebab tak makan lagi, lapar. So let's go. Okay, sebenarnya aku ni dah banyak country dah aku pergi jalan. Lepas tu ni baru tu nak try go buat YouTube. Sebenarnya tak pernah buat YouTube lagi. So banyak country dah pergi. So Bangkok ni first YouTube aku akan buat lah. Aku try and then aku akan review DIY punya trip. Saya dengan husband je datang DIY dekat Bangkok. Hopefully enjoy lah our video. Okay. And aku tiba-tiba jalan-jalan, masa nampak orang ambil gambar ramai gila ambil gambar. So aku tahu ni tempat apa, mungkin tempat OOTD kot. So sekarang ni aku tengah cari lunch, tapi aku tahu nak makan lunch kat mana sebab aku tak buat research. Selamat ni yuk. Tapi ni 49. Bukannya yang ambil tu yang murah. Dia kotak kan. Dia ambil roti lah. Oh, ada orang tolak ke belakang tu? Ada orang tolak ke? Oh ya, dia stop. Rasanya dia ada spare dekat dalam bilik kan. Satu cukup lah. So roti mana? Dia main mana? I nak air Meiji tu. Meiji. Ni kan ni, besar kecil. Ni je tu. I nak try ice tea. Dia cakap sedap kat KBI. Ni halal. 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 Tuna salmon ambil 2. Ni nasi ni tak nak ah. Tak nak nasi. Cukup. Ni kalau aku pergi Thailand aku suka makan ni. Sedap. Pedas gila. So aku nak ambil 2. Semua sedap. Yang penting halal halal. Dah jumpa. Fried chicken burger. Ni tak ada. Dah. Now the floor 21. Lepas tu kita touch ni. Kat, nampak tak kat kayu je. So dah sampai. Let's go. Okay dah. Lepas tu ni 2110. Oh ni lift. Lepas tu ni bilik aku. So senang gila nak access, nak keluar sebab dekat gila. And then korang tengok dia punya design memang lawa. Dan aku akan buat room tour untuk bilik yang aku akan check in 4 hari 3 malam dekat hotel V Hotel Bangkok M Gallery. Itu nama hotel dia. Okay, let's go. Hai. Wah, lawa gila. Oh my god. Okay, buat kerja duduk sini. So ni boleh on tak?
Okay. Bolehlah mengilik dulu kat sini sebelum nak keluar. Potato chip. Mini bar. Ada mini bar lah kat sini. So korang kena beli sebenarnya. Tu harganya. Kalau korang ambil, kiranya korang belilah. Ais. Tada! Banyak gila air. So kalau korang nak minum boleh, tapi korang kena bayar lepas tu. Kita chit chat, kita punya tempat balik daripada shopping ke apa, kita boleh relax kat sini duduk. Okay, dear Kun Wan Nuliana, a warmest welcome to V Hotel Bangkok. We are truly honored to have you here as our valued guests. Please enjoy the moment here. We wishing you a memorable stay. Hotel manager. Oh my god, thank you V Hotel. Tada! So dessert ni comel kan? Si comel. Kita ada TV kat depan. So kita boleh nak relax, nak santai dekat sini tengok TV. Access ke mana? Saya tak pasti sebab saya baru masuk. So let's go. Wow, my god. Luggage kita diorang dah naik siap-siap tadi sebab dia cakap nanti dia punya staff akan naikkan dekat bilik. So thanks V Hotel. Then this cermin boleh makeup juga kat sini. Hai. Oh, okay. Euro sedung you boleh try. Kalau Euro sedung. Oh, macam yang Tapi wangi. Rasa macam yang tu lah. kalau sakit kepala ke apa ke. Oh, yang siam yang hijau besar tu. Hijau besar tu. Sama ni. Dia bagi dah kot kan. So ni view daripada Bangkok. Bandar Bangkok kita boleh tengok view daripada bilik je. Sumpah lawa gila. Kalau kat KL dia tak sepadat macam. Kita ada 2 TV maksudnya. Dalam bilik ni kita ada 2 TV. TV dekat sini satu, dekat belakang satu. Okay, lepas tu kat sini ada wardrobe cabinet. So ada iron. Bagi ni lagi. Okay. Iron tak perlu minta sebab dia dah sediakan dah. So yang ni portable charger. Dia panggil apa? wireless saja. Wireless charger. Lupa. Ni panggil wireless charger. So kita letak je terus charge. No problem. So kita buka. Yeah. Guys, betapa besarnya toilet dia. Okay, kat sini area korang nak bersiap-siap. Okay, kita ada 2 sinki. Satu sinki untuk you, satu sinki untuk I. So tak perlu bergaduh. Okay, tak perlu bergaduh. And then ada bathtub kat sini. I tengah mandi-mandi bathtub, you tengah tengok movie kat situ. Cantik. Okay. Ada bidet dan sofa toilet dia I tengok memang bersih sangat-sangat. Tak ada rasa macam kotoran, memang tak ada, memang bersih sekali. Conditioner. Macam ada cleansing gel lah. Okay. Sangat-sangat bersih. Tak ada nampak lumut-lumut semua, tak ada. Memang bersih. So disediakan towel. And then ada hair dryer kat sini. Korang tak perlu bawa ya. Daripada rumah hair dryer ada. Penimam berat pun ada. So macam mana ni? Mengancing air ke apa? Memang mengancing air ni. Okay, korang tengok tu ada nampak view kereta api kat situ. Lawas syut. MRT. MRT. Kerja sini lah. Oh, 2 kali nasi lah. Kamu tak bisa tu. Oh, boleh je. Nanti balik nanti kita naik. Try research tengok. Nanti balik nak balik KL nanti kita try tu. Tengah research naik train. Mungkin kita orang akan naik train lah bila nak balik KL balik. Sebab mungkin lagi murah kot. Tadi kita dah habis RM31. Grab saja. Okay, ciao.
orang nak pergi plannya nak dinner kat cruise. So kita orang plan nak naik train sebab semalam dah naik train, memang dekat gila weh naik train. So ni dalam view hotel Bangkok, depan tu kita ada station dia, station train. So kita jalan kaki dalam berapa step je. Train lebih murah berbanding naik boat dengan Grab. So better kita naik train lah. Kalau tak tahu nak turun mana, kita bertanya dekat dia punya kaunter. Kaunter dia akan bagi tahu kita kat mana tempat yang kita nak turun. So hari ni kita nak pergi mana dulu? Apa nama? Night market apa tak? Nanti kita mention dekat bawah tu. Lepas tu, lepas shopping tu, kita akan pergi Asiatak kot, untuk dinner cruise. Kita akan dinner cruise malam ni. So sebab tu dah melawa-lawa dah ni. Kita dekat Pratunan Night Market. Kita nak cari baju sebenarnya. Kita bawa baju tak banyak. Nak beli baju untuk hari last day. Kita tak bawa, tak cukup. So daripada hotel, kita orang jalan kaki je dalam 1 kilo. So inilah Pratunan Night Market. Korang kena pandai cari harga lah. Ada jual skincare. Ni skincare bahagian atau skincare ubat semua kat situ. So harap saya tak mabuk lah. Yang perjanjian saya kali ni nak beli selai je. Tak nak beli banyak pun, nak beli selai je. Percaya tak? Percaya tak beli selai je? Katanya. So jom. New Fashion Arena, mungkin kat situ ada pop-pop baju. So jom kita tengok dulu macam mana. Panas ni kicap dah ni. Nombor ekor. Apa ni lori? Takut lah. Sikit lagi. Oh, terror betul lah dia orang bawa kereta. Wow. Hopefully aku punya nafsu tu kena control sikit lah. Sebenarnya kat Bangkok ni dia banyak dengan fashion juga sebenarnya. Dia banyak jual baju-baju, lepas tu dengan harga yang sangat-sangat murah. Bina nak beli baju kat ke? Nak tengok-tengok dulu. Kalau ada berkenan, you ambil lah. Kain dia okey lah. Cantik you. Ni. Ni panas sikit. Tu cantik tak? Ni. Lubang. Berapa ni? 220. Bersamaan? RM29 RM29. Kalau nak beritahu. Sekejap lagi lah. Okey, sekejap lagi. Masuk dalam ni pula. Mana beli jaket tu sebenarnya? Ni ramai-ramai ni. Kok murah kot. Ni kalau orang tengah buat live ni mungkin murah. Orang tengah buat live ni. So aku dah jumpa dah baju yang aku berkenan. Dia ada lace-lace. Kau tengok kat sini. Cantik gila lace dia. So dia banyak-banyak design lace dia tu. And then saya tengah nak pilih. Kalau beli satu dalam 250 baht. Kalau beli 3 dalam satu je lah jadi 200 baht. So I beli 3 terus lah. Nak bagi kat adik satu. Another one first. Okay, wait ah. I need to choose first. This one. Oh, this one long. Yeah. Okay. Try this one. This one long. Okay. Can I see first? Is it okay? Green color, pink, blue, brown and white. This one or another? Wait ah, I want to choose. Putih lah. I said best of me. Miss, this one, what color? Okay, white lah. Ya. Okay, so ni untuk you. Kita beli 2. Janji nak beli 1 je kan, tak berjaya. So, I dah beli 3. Lepas ni, I dah beli baju kat you. 2 line. Kan? Murah weh. 1 ni jatuh RM24. So, kalau beli 2 baru 48. So, sampai 50. So, kita beli 2 ni. Size M. Okay, size M. I choose this one. Both size M. Size M.
对，今天还是在我拍照啊。对，在。 Wah, kita duduk depan sekali. Oi, lawa lah view ni. Hello everyone, good evening everyone. Welcome to Royal Princess Cruise. चलो इधर ही आ जाओ फिर वो दिखेगा Everyone, tonight we also have the live event inside the room at the second floor. And so our venue is so safe with the blood. Okay, so now untuk hari terakhir ni, hari yang keempat, kami akan pulang ke Kuala Lumpur menaiki Batik Airline juga. So far hari ni kita ada delay selama 3 jam lebih. Nasib baik aku ada ambil insurance travel, so aku boleh claim duit. Batik Air ada bagi nasi, makanan semua. So far okay lah. And then aku ada beli Shopee barang dekat Monster Gentlewoman, Monster lah, dekat Gentlewoman. So rupanya kita boleh claim tax dekat airport. Aku baru tahu sebab aku jarang shopping dekat malls. Sebelum ni pernah shopping tapi tak banyak. So ni aku shopping, lepas tu aku claim, so dapat dalam 40 baht bersama RM10. Okey lah kan buat beli air. Okay, so korang jangan lupa kalau ada boleh claim income, claim tax dia, korang claim je dekat airport. Okay, so dan trip untuk kali ini to Bangkok. So see you to next trip. Okay, bye.